Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barisan penceramah, para pimpinan Perikatan Nasional yang hadir pada malam ini. Pentah ni kalau saya sebut lambat pula nak beli ceramah. Alhamdulillah pada malam ini siri kempen ceramah yang terakhir. Besok ada lagi. Malam besok last. Besok ada game kabadi dengan belia masyarakat India. Petang lawan bola. Menang kalah tak kira. Janji lawan. Tuan-tuan sekalian, sempena kempen hari-hari yang terakhir PRKN 48 Air Kuning ni, saya ingin mengajak seluruh pengundi di Air Kuning, pengundi berdaftar, untuk memberi sokongan penuh kepada Ustaz Muhaimin, calon daripada PN, Perikatan Nasional, yang berada di luar daripada DUN ini, sama ada di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Singapura. Kalau tuan-tuan berhasrat untuk memberi satu isyarat besar kepada politik tanah air, pulanglah beri undi kepada calon Perikatan Nasional Ustaz Muhaimin. Kalau tuan-tuan tidak berhasrat nak balik pangkah BN, tak payah balik ya. Tuan-tuan sekalian, begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam tempoh 2 tahun ini, yang menggoncang hubungan antara kaum, yang memanaskan, yang mengoyak merobek kontrak sosial yang telah dipersetujui puluhan tahun lamanya sejak kita merdeka. Saban hari kita dapat saksikan di bawah kerajaan yang kununnya dikatakan kerajaan perpaduan, berpakat antara hoya-hoy dan anti hoya-hoy. Tubuh kerajaan, kontrak sosial yang membentuk negara ini mencapai kemerdekaan tahun 57, persetujuan orang tua-tua kita, akhirnya semakin hari semakin dirobek. Sebab itulah dalam siri-siri kempen pilihan raya terakhir, pilihan raya kecil, Perikatan Nasional mula mendekati semula kaum-kaum yang ada di negara ini dalam pelbagai pendekatan, dan saya memilih pendekatan sukan dan pendekatan tradisional untuk kita gabung jalinkan semula hubungan sesama kita. Tuan-tuan sekalian, sejarah negara ini lebih 70-80 tahun dulu, kita orang-orang Melayu menerima dengan baik kehadiran rakan-rakan kita untuk mencari keharmonian dan kedamaian di sini. Sama ada mereka datang sendiri atau mereka dibawa oleh penjajah British di lumbung-lumbung dan di ladang-ladang. Tok Wan saya mai sendiri. Tok Wan saya pun mai pada tanah besar Cina sebelah bapa saya. Berkahwin dengan tok saya Melayu. Akhirnya tumbuhlah cucu-cucu yang besar dan cengeng. Hidup aman damai. Tok Wan saya duduk dalam kampung Melayu. Aman damai. Kahwin dengan Melayu. Dapatlah pak saya kahwin mak saya, dapatlah saya. Aman. Sejak tertubuhnya sebuah parti pada tahun 63, kepanasan antara kaum mula terasa, dan kemuncaknya tahun 69 tercetus peristiwa 13 Mei. Ini fakta sejarah. Kemudian itu negara kita terus berjalan. Berbagai kaedah dipikirkan oleh para pemimpin negara. Ditubuhkan kerajaan perpaduan, kerajaan perikatan. Campur dengan PAS masuk dalam tu.
bermula tahun 73, kerajaan campuran untuk meredakan suhu perkauman yang telah mencetuskan peristiwa besar 13 Mei. Sampai tahun 74, pilihan raya umum 78, dibuat rancangan menendang keluar PAS daripada Barisan Nasional kerana mungkin mereka sudah menemui formula itu mengenepikan sebuah parti Islam. Tuan-tuan sekalian, selepas parti yang tubuh tahun 63 itu dapat banyak kerusi, sekarang ni ada 40 kerusi, tension antara kaum muncul semula. Muncul keberanian untuk menanggalkan bulan sabit sebagai lambang kepada agama Islam di negara ini, di Jalur Gemilang, Jalur Gemilang. Tiba-tiba meletup. Peristiwa ini tak pernah terjadi, tuan-tuan. Hanya terjadi ketika parti tahun 63 itu ada kuasa di negara ini. Berturut-turut dalam 2 akhbar berbahasa Cina disiarkan sempena kehadiran Presiden Cina. Dibuang bulan sabit itu. Tuan-tuan sekalian, telah sebalut kita rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Kadazan, Muruk, Dusun di sebelah Borneo, orang asli, hidup aman damai. Hanya apabila ada ahli-ahli politik yang meniupkan isu perkauman, maka tension itu muncul semula. Tak cukup dengan akhbar Cina. Kemarin, kementerian sendiri buat silap. Sekolah. Di sekolah. Bendera tak cukup jalok, bintang ada 2. Awak susah sangat kan nak lukis Jalur Gemilang ni? Saya rasa tak susah. Kesilapan demi kesilapan terjadi. Nampak macam silap. Tapi domer, insting kita mengatakan ini semua adalah perbuatan yang disengajakan. Tuan-tuan sekalian, untuk hidup aman, tenteram, damai di negara ini, satu formula pertama yang mesti dilaksanakan, mesti dilakukan oleh seluruh rakyat Malaysia adalah kalahkan parti 63 itu dalam politik Malaysia. Kena bagi dia nyah daripada politik tanah air. Jangan bagi dia menang, jangan bagi dia kuasa. Masa dia kuat ni jadi macam-macam. Tuan-tuan, memang mulut dia manis. Lidah dia lembut. Depan kita pijak semut tak mampu. Belakang kita dia cakap lain. Dia cakap Mandarin, dia cakap Cantonese. Kita tak tahu. Saya ni tuan-tuan cakap Melayu di mana pun. Lagu ni lah saya bercakap. Saya berkawan dengan orang Cina, saya berkawan dengan orang India. Tok Wan saya Cina. Siapa dia kata kita resis? Kita tak resis, cuma kita cakap terus terang. Yang meniupkan perkauman di negara ini bukan PN, bukan PAS, bukan Bersatu. Tuan sekalian, pasal saya habaq kata 15 minit sahaja. Poin utama ucapan saya pada malam ini adalah mengajak tuan-tuan pengundi di PRK Air Kuning N48 memberi undi kepada Perikatan Nasional. Menolak Barisan Nasional untuk kita tamatkan riwayat politik DAP di negara ini bermula di Air Kuning ini. Boleh tuan-tuan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.